Bang, kenapa orang yang buat animasi suka pakai tablet je? Apa kegunaan tablet tu? Okey korang, buat korang yang tertanya-tanya, kenapa orang yang buat animasi ni mesti kena ada tablet dekat atas meja dia? Ini adalah disebabkan banyak perkara lah. Tapi ada 3 benda penting yang aku nak highlight dalam video ni. Jadi korang tengoklah. Yang pertama, kita orang nak buat storyboard, geng. Senang bila dah ada tablet ni. Tak payahlah kita duk padam-padam pakai pemadam manual macam zaman dulu. Kita just tekan satu button, dia boleh padam semua, kita lukis baru. Senang nak buat storyboard ni. Yang kedua, lebih kurang sama juga macam tadi. Kita orang nak bagi senang, nak lakar satu karakter untuk projek baru. Nak lakar karakter ataupun nak create karakter ni, nak buat konsep dia, memang kena banyak lukis padam, lukis padam, lukis padam, lukis padam. Jadi kalau pakai tablet ni lebih mudah lah. Boleh je nak lukis dekat atas kertas pakai pensel dengan pemadam macam biasa. Tapi kalau dah biasa dengan tablet ni, teruskan je lah pakai tablet. Selesa pun selesa. Yang terakhir, yang nombor 3, untuk kami yang 3D animator ni, untuk memudahkan kerja-kerja sculpting lah. Nak buat 3D karakter dalam 3D animasi ni, memang memerlukan elemen sculpting lah. Jadi bila kita ada tablet ni, kita ada pen tu, dia jadi lebih mudah. Bolehlah buat proses sculpting yang lama ni tanpa lenguh tangan. Sebab kalau pakai mouse ni, bentuk dia tak ergonomik langsung untuk buat kerja sculpting yang perlukan masa yang lama. Lepas tu, pakai mouse ni dia tak boleh kawal tekanan. Kalau kita orang pakai stylus dekat tablet tu, dia boleh kawal tekanan. Jadi kita boleh lakar ataupun sculpt kita punya karakter tu dengan lebih tepat lah. Ada part-part yang masa sculpting kami perlu tekan kuat. Ada part-part masa sculpting yang kami tak perlu tekan kuat. Jadi mouse memang tak membantu lah. Memang kita perlukan pen yang daripada tablet tu juga. So kalau pakai mouse biasa, memang tak boleh kawal lah tekanan tu. Jadi kesimpulannya, dengan adanya tablet, dia buat workflow kami ni jadi lebih laju dan tangan kami pun tak lenguh lah. Selesa untuk buat animasi berjam-jam duduk depan PC. Jadi, dah dapat jawapan kan? Dapat sesuatu, repost lah. Alhamdulillah, memang terbaik. Repost guys.